kawan, kita memegang motor dengan semangat berkobar, menikmati jalan yang berliku, tak ada yang bisa hentikan kita. Ayo, kau adalah raja jalanan, setiap tikungan kita tak gentar. Alhamdulillah, akhirnya dapat job pergi Seremban. Otak aku ni apa hal lah? Akhirnya dapat job pergi Seremban. So, semoga selamat sampai. Lama lah tak masuk Seremban. Tak ada, lama lah. Pergi boleh tahan lah. Now kita akan menuju ke Seremban. Jumpa di sana. Oh, ini semua GS punya bengkel. So, kita dapat job dari bengkel GS ni, menghala ke Seremban, mat. Seremban, mat. So, alhamdulillah, job ke Seremban. Jadi tunggu apa lagi? Kita gaspol. Bak kata orang Indonesia, gaspol. Nak kena isi minyak tu. Kasih guys isi minyak. Okey. Nanti kita sambung di highway ke, dah sampai ke. Video-video yang akan datang ni mungkin tak panjang kot. Aku buat pendek-pendek, malah panjang-panjang. Okey. Okay, nanti kita jumpa. Gerak lu, bekerja. Dah sampai di Seremban. Tapi jauh lagi. Perjalanan ada lebih kurang dalam jauh 4 kilo. Okey lah, 4 kilo. Daripada tadi 70 kilo. Alhamdulillah. Dia kalau aku kalau buat job Seremban ni macam ibarat macam balik kampung. Dia macam balik rumah Seremban ni. Kalau masa ada NMAX dulu, ni lah Port selalu pergi. Dan akhirnya dapat pergi balik. Hahaha, walau weh. Okay, aku jalan aku kita sambung dulu perjalanan. Dah sampai kan. Buat video ni. Alright. Kita dah nak sampai. Stadium ni. Yalah. Aku hantar ke stadium ni. Sekejap. Rumah ke stadium aku pun jam dah. Bukan Wisma Arena, ialah stadium ataupun gelanggang, whatever. Kita call dulu. Hello, Ali. I ada depan entry 1. I dah lama. I dah lama. You hantar berat punya barang ah? Baju. Oh, baju ah. Okey. Okey. Apa berat punya barang?
Settle. Apa lah handphone ni? Okey, selesai sudah, Cok. Sampai dah atas P4 GS ke nilai Seremban 2 Seremban. Alhamdulillah, selamat sampai sudah. Yang laluan no sini visitor. Assalamualaikum. Kena lapuh itu bomnya. Nampak. Bagi tahu bang, lapuh sini. Jangan sombong sangat. Uh, 387 Jalan S 214 hantar barang. Tak bagus. Security dia tak bagus. Maaf lah. Bukanlah aku nak ni. At least kau betul bang, lapor diri bang dekat sini. Okey lah, kita boleh ni. Ini semua buat bangang je. Tiga 87. Okey, alhamdulillah sampai dah. Syukur, alhamdulillah. Okey, kita dah sampai dah, dapat makan semua. Dan ini barang dia, Khairi Haizat. Okey, jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okey, bye bye. Assalamualaikum.